Semua dapat soalan yang sama kecuali imposter. 25 tahun. Okey. 25 tahun. 20 tahun. 20. Okey, aku 23. 25. Sama. 12. Soalan dia. Umur berapa patut stop dapat duit raya? 12 lah. Asal dah. Kecil-kecil buat apa dia dapat duit? Kalau menengah tak ada dapat duit lah. Tak boleh. Tak ada lah dapat duit. Kau dapat tak? Kan I bagi duit raya. Tak boleh lah. Sebab kalau dia masuk sekolah menengah, banyak budak jahat. Dia dapat duit raya, dia pergi rokok. Kesian kat budak yang baik. Tak Dia dapat kena duit. standardize. Kalau nanti budak baik dapat, budak jahat pukul dia. Dia tak dapat. Panjang betul So explanation aku rasa dia. better sekolah rendah lah dapat duit raya. Tak. Kenapa 25? Dah 25 macam dah belajar, dah kerja, ramai. Support. Sama. Okey, Mira. Okey lah, macam 18 tu kalau dia dah kerja tak payah bagi. Okey. Tapi kalau dia dah belajar tu bagilah. 23 sebab dia macam standard age yang dah habis belajar and dah start kerja. Tak, tiba-tiba yang umur 25 ni sebenarnya soalan 24 tambah 1 apa? Dah pula. Mudah. Okay, Zul. Zul. Amir. Amir. Oh, yes. Oh, dia punya tangan ada tangan ke tu? Tak tahu mulut kot. Mulut je. Mulut ke tangan? Cari. Amir tambah Mira. Amir. Mula tulis Amir. Tapi sebab Mira sas, aku tambah Mira ke atas. Mira 23 Amir. Okay. Aku Amir dan Mira. Kenapa? Zul. Okay, Amir dulu. Amir dulu. Mira atau tidak? Betul. Yeay. Mira. Salah. Alah. Okay, soalan. Umur berapa yang kau rasa best beraya? Oh.